Jemaah ini solat tapi tutup seluruh muka mereka, dan dikatakan ini adalah satu ajaran yang baru. Kenapa mereka buat macam tu? Siapakah mereka dan adakah sah solat mereka? Kita akan bahas dalam video kali ini. Jadi tengok video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan dipermudahkan dalam segala urusan. Semoga pada bulan Ramadan kali ini Allah berikan keampunan dan rahmat kepada kita semua, dan juga kita mampu untuk melakukan ibadah dan kebaikan sempena bulan Ramadan ini. Sahabat semua, pada bulan Ramadan ini banyak dah kelakuan pelik, dan ada juga yang dah jadi rutin, dah jadi budaya pun bagi orang Islam sendiri, sedangkan ia dilarang dalam Islam. Sebagaimana yang kita boleh lihat di media sosial, iaitu solat tarawih kilat ataupun solat tarawih laju seperti patukan ayam. Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu Allahu Akbar, sami Allah. Iya. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Bertahun silih berganti, ia juga tidak berubah langsung, seolah-olah tidak ada jabatan agama dan sebagainya, khususnya di negara jiran kita. Lain lagi yang telefon Allah untuk raya awal sebagaimana berlaku tahun lepas. Tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4, ya Allah, ini sudah 29, satu Syawalnya kapan? Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 Jumuah. Juga pada bulan Ramadan kali ini ada juga yang melakukan hal-hal yang pelik, sebagaimana baru-baru ini beredar video satu kumpulan ataupun jemaah yang solat tarawih secara berjemaah. Mereka bukan solat tarawih seperti biasa, bahkan mereka solat berjemaah dengan memakai penutup muka daripada atas kepala sehinggalah ke dagu mereka. Bahasa mudahnya dia tutup semualah dekat bahagian kepala tu. Dan pada video itu ia dilakukan oleh jemaah wanita. Bila ada jemaah wanita yang buat, maka mestilah ia diketuai oleh para lelaki. Untuk pengetahuan sahabat semua, terdapat kumpulan tarekat ataupun aliran yang sangat mengutamakan penyucian jiwa, amalan yang boleh mendekatkan diri dengan Allah dengan melakukan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, sehingga kan satu ketika terdapat amalan-amalan yang mereka tidak mahu diganggu dan mahu fokus untuk melakukan amalan tersebut seperti zikir, solat dan sebagainya dalam keadaan 100% fokus, 100% khusyuk. Daripada itu sahabat semua, maka wujudnya lah suluk. Ada orang mungkin dia dah tahu apa itu suluk, dan ada juga yang tak tahu. Suluk ni secara harfiahnya bererti menempuh jalan, dan kaitannya dengan agama Islam dan geng-geng sufi ni adalah kata suluk bermaksud menempuh jalan kerohanian untuk menuju Allah. Menempuh jalan suluk ni ataupun melakukan suluk ni, ia perlulah mencakupi sebuah bidang disiplin seumur hidup dalam melaksanakan aturan-aturan yang mereka tetapkan sekaligus aturan-aturan agama Islam, iaitu hakikat. Sahabat semua, bersuluk juga mencakupi hasrat untuk mengenal diri, memahami esensi kehidupan, pencarian Tuhan dan pencarian kebenaran sejati ilahiyah, iaitu melakukan syariat zahiriyah sekaligus syariat batiniyah demi mencapai kesucian hati untuk mengenali diri dan Tuhan. Kata suluk ini juga sahabat semua berasal daripada terminologi Al-Quran. Fasluki dalam surah An-Nahl ayat yang ke-69, Fasluki subula rabbiki zulala, yang bermaksud dan tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan bagimu. Kata suluk ni biasanya berhubungan dengan tasawuf lah, tarekat dan juga geng-geng sufi. Ada juga yang menyebutnya sebagai khalwat, sehingga ada golongan yang pergi ke Gunung Jerai, ada yang masuk ke gua nak bertapa dengan tujuan nak berkhalwat untuk menjauhi kesibukan dunia dan mencari ketenangan jiwa. Itu adalah proses pencucian jiwa yang mana disandarkan kepada Rasulullah, sebagaimana baginda Nabi SAW pergi ke Gua Hira untuk menerima wahyu. Tapi sahabat semua kena hati-hati, bila salah guru dan salah niat, maka ianya bukan lagi penyucian jiwa, tapi boleh jadi gangguan jiwa yang akan berlebihan dalam agama dan memperlihatkan agama itu buruk. Jadinya sebelum buat benda-benda seperti ini, kena ada ilmu. Kita kena tahu apa yang kita lakukan, adakah ia sesuai dengan syariat Islam ataupun tidak. Selain daripada suluk, ada juga yang menyebutnya sebagai iktikaf,
tapi mengikut versi mereka lah. Ada 3 hari, 7 hari, 40 hari dan sebagainya. Dan ada peraturan-peraturan tertentu seperti wajib berjubah putih, mereka kena menutup wajah, pelbagai kaedah yang dilakukan. Dan untuk video tadi itu, bagi kita orang awam ni memang nampak asing dan aneh lah, sebabnya kita jarang nampak dan tidak terdedah dengan perkara tersebut. Tetapi yang menjadi persoalan dekat sini, adakah sah solat mereka seperti itu dengan memakai penutup muka? Sahabat semua, ulama menjelaskan larangan dan hukumnya makruh menutup muka sebagaimana kalam ulama, dan dimakruhkan bagi seseorang yang solat dengan memakai baju yang terdapat gambar padanya. Juga makruh seorang lelaki solat dalam keadaan menutup mulut, dan makruh juga seorang perempuan yang solat dengan memakai nikab. Jadi sahabat semua, secara asasnya para ulama ada mengulas mengenai beberapa faktor yang menjadi asas larangan perbuatan yang menutup mulut di dalam solat. Antaranya ialah pertama, ia merupakan perbuatan kelompok majusi. Ini seperti yang dinukilkan oleh Imam Syaukani. Ia berkata, telah berkata Ibnu Hibban, kerana ia menutup mulut adalah antara perbuatan kelompok majusi. Beliau berkata lagi, sesungguhnya larangan menutup mulut di dalam solat adalah apabila ia dilakukan dalam tempoh yang lama, bukanlah ia turut dilarang ketika menguap dengan kadar yang mampu menahan menguap. Yang kedua, ia juga menghalang kesempurnaan bacaan serta sujud dalam solat. Jadi ya sahabat semua, nikab ataupun penutup muka ni hukumnya adalah makruh. Adapun jika sampai tutup kepala dan sujud berlapikkan kain kepala tersebut, maka dalam mazhab Syafi'i tidak salah solat mereka. Ada purdah tutup dahi, nampak mata saja, adakah solat dengan pakai purdah seperti ini sah? Sebab ada saya tengok dalam internet ada wanita pakai purdah seperti ini, dia solat. Dengar molek. Asalnya bukalah muka ketika solat. Perempuan-perempuan yang pakai purdah atau tak pakai purdah ketika solat, dia kena buka muka. Faham tak? Jadi kalau dia tutup serema, dia sujud tidak sah. Kerana syarat sah sujud, dahi jangan tertutup. Sahabat semua, sebelum kita hukum orang yang berada pada video tadi, kita tengok balik ketika mana mereka sujud. Adakah kain yang mereka pakai itu halang mereka daripada sujud? Bila kita dah tengok semula, secara zahirnya meskipun kain itu menutupi kepala mereka sewaktu berdiri, tetapi semasa sujud ia tidak menutupi dahi mereka untuk sujud. Jadi ya sahabat semua, hukum menutup mulut kepala di dalam solat ni tanpa sebarang sebab adalah makruh. Sebagaimana pada video tadi, ia kerana larangan di dalam hadis tersebut yang tidak menetapkan sebarang hukuman sama ada duniawi ataupun ukhrawi, sehinggalah menjadikan perbuatan itu menjadi haram. Adapun larangan ke atas perbuatan menutup mulut di dalam solat datang daripada sudut yang berasingan daripada solat. Jadinya ia tidak memberi kesan kepada rukun maupun syarat sah solat. Tetapi sekiranya seseorang itu menutup mulutnya di dalam solat kerana ingin mengelakkan habuk ataupun debu yang bertebaran ataupun penyakit batuk dan sebagainya, maka ulama mengatakan harus. Ini kerana terdapatnya hajat dan keperluan kepada perkara tersebut. Jadi sahabat semua, mereka yang kita dapat dalam video itu, golongan seperti ini memang wujud. Tidak kiralah di mana negara sekalipun, pasti akan ada wujudnya golongan seperti itu. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan ni, bulan yang Allah lipat gandakan pahala, berikan rahmat, berikan maghfirah dan pelepasan daripada api neraka. Maka berlumba-lumbalah lagi orang untuk memperbaiki diri, menambah amalan dan melakukan hal yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Jadinya kita sebagai orang awam ni tidaklah boleh terus komen hal yang buruk kepada mereka sebelum kita ketahui hakikat yang sebenarnya. Dan mungkin juga memang ada golongan yang tidak suka kepada amalan seperti itu. Tetapi bagi pendapat saya sendiri, apapun yang kita lakukan dalam agama ni, kenalah bersederhana. Dalam masa yang sama tidaklah pula bermalas-malasan dalam melakukan kebaikan dan ibadah. Lebih-lebih lagi kalau perkara itu adalah wajib, seperti puasa dan solat. Jadi akhir sekali, semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semua di dunia dan juga di akhirat. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan ni, kita dapat rahmat Allah, kita dapat keampunan Allah dan pelepasan daripada api neraka. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.